Ini bukan mitos. Macam mana orang dulu tahu waktu tanpa jam? Bukan dengan telefon, tapi dengan bayang. Di Mesir Purba, ada alat yang dipanggil jam bayang. Lebih mengejutkan, ia bukan hanya digunakan di luar, tetapi juga di dalam bangunan. Dengan bantuan cahaya matahari yang masuk, alat ini menggunakan batang dan skala. Bayang yang terhasil menunjukkan waktu. Ini bukan sekadar anggaran, ia cukup tepat untuk aktiviti harian. Pada zaman itu, masa sangat penting untuk ritual dan kerja. Tanpa teknologi moden, mereka tetap mampu mengaturnya. Dan yang paling pelik, mereka sudah membahagikan hari kepada bahagian tertentu, jauh sebelum jam mekanikal wujud. Ini menunjukkan satu perkara, manusia sentiasa mencari cara untuk mengawal masa, walaupun dengan alat yang sangat asas. Soalan mudah, apakah yang digunakan untuk menentukan waktu dalam alat ini? Komen jawapan anda.